Kenapa tak tukar baju lagi ni? Tahlilan dah mula dah. I'm sorry. Sorry sangat. Saya tak bawa baju yang sesuai. Boleh saya pakai ni? Cantik, sopan santun menantu Haji Manan tu kan. Aku ni kan ingin nak dapat menantu orang putih macam tu dah. Lepas ni, cubalah jadi orang pula. Namun cintaku tetap ada dan bergelora. Sampai bila kita nak duduk sini? Kita Menjadi cahaya bahagia. Biar saya hantar Iza. Lagipun saya dah janji dengan dia semalam. Aku tak suka cara dia didik budak tu. Manjakan sangat, naik lemak budak tu nanti. Kau tolong jangan kacau anak bini aku, Bel. Pasal duit kau... Kau ingat aku ni tak guna sangat. Kau ni sama macam orang lain, tahu tak? Anggap aku ni tak ada apa-apa, tak guna langsung. Ni lagi satu. Kau ingat aku tak fikir pasal duit? Nak pinjam, meminjam. Kau ingat senang? Tadi. My finance say. Itu Abang Jas lah. Dah banyak kali dah aku cakap. Kita keluar daripada rumah ni, duduk rumah sendiri. Tak nak. Lepas tu lalas awak sendiri makan hati. Tama-tama macam saya dengan Yati tu pun. Tangan pun tak pernah pegang. Saya tunggu kat luar je lah. Okey, 5,000. Uish, banyak tu. Sekejap. Tadi ada siapa datang ke?